Assalamualaikum, welcome back to my channel. Anda sekarang berada di depan bonet kereta saya. Saya letakkan kamera di hadapan bonet kereta. Jadi view hari ini lain sikit. Semoga anda semua enjoy dengan view yang lain sikit untuk kali ini. Let's go. Kita nak ke Putrajaya daripada Cyberjaya. Untuk video kali ini saya merakam menggunakan DJI Osmo Nano. So siapa yang berminat, link pembelian saya letakkan di ruangan description. Bolehlah beli DJI Osmo Nano ni, support channel saya juga untuk saya dapatkan affiliate. So far saya berpuas hatilah menggunakan DJI Osmo Nano ni untuk buat beberapa shot yang susah untuk kita buat menggunakan kamera yang lain, sebab dia kecil, jadi dia mudah untuk kita lekatkan di mana-mana saja yang kita nak. Dan untuk pengetahuan semua, hari ini adalah cuti sekolah lagi, masih belum habis cuti di Pavali. Jadi mungkin trafik taklah sesak sangat lah, harap-harapnya lah. Okey, kita dah masuk highway. Jadi saya nak aktifkan ADAS, iaitu ICC, untuk biarkan kereta ni bergerak sendiri tanpa menekan pedal minyak dan brake. Ada kereta nak masuk simpang, bukan simpang, lorong, jadi dia akan brake sendiri. Ini saya letakkan pada setting jarak yang paling hampir dengan kereta hadapan, sebab untuk ICC dan ACC Proton ni kita boleh letakkan jarak dengan kereta hadapan pada 3 level.
ini adalah level yang paling hampir lah. Jadi dia akan berubah-ubah sikit dia punya jarak tu mengikut kelajuan yang sedang kita bawa lah. Macam sekarang saya bawa saya setkan ICC pada kelajuan 90 km sejam. Jadi kereta depan ni dia bergerak 76 km. Jadi dia pun, kereta saya pun bergerak pada kelajuan yang sama, 70, sekarang dah 79 km sejam. Bila kereta depan brake, S70 pun automatik akan brake. Hari ni kita bawa relax saja sebab saya tak berani nak bawa laju sangat memandangkan kamera ada di hadapan bonet. Walaupun dia punya suction cup tu adalah jenis vacuum agak kuat, jenama Ulanzi saya beli, tapi saya berhati-hatilah supaya jangan bawa laju sangat, takut tertanggal juga. Sekarang ni kereta Proton S70 ni berada di tengah-tengah lorong perlahan ataupun lorong paling kiri lah. Sebab saya setting supaya dia berada sentiasa di center of the lane ataupun di tengah-tengah dua garisan kiri dan kanan ni. Jadi steering pun akan bergerak mengikut garisan jalan berada di tengah-tengah lorong perlahan ini, lorong kiri. Mungkin saya boleh off sekejap mikrofon di dalam kereta ni. Kita cuba dengar apa bunyi di luar kereta. Sekejap saya try off. Okey, kita on balik mikrofon di dalam kereta. Tadi adalah bunyi di luar kereta.
Saya pun tak tahu bunyi macam mana, mungkin bunyi angin lah dan bunyi enjin kereta Proton S17 ni. Kita dah nak keluar highway, jadi saya akan offkan ACC. Selamat datang ke Putrajaya. Jalan ni kita boleh on semula ACC. Saya onkan semula ACC pada kelajuan 75 km sejam, sebab jalan ni maksimum pun 70 km sejam je. Kita ambil lorong paling kiri. Sekarang kita masih on ACC. Kalau kita nak ke lorong kanan, kita je bagi signal dan pusingkan steering. Tak ada masalah untuk kita tukar lorong waktu kita onkan ACC. Nak tekan minyak pun tak ada hal. Macam sekarang ni, kalau tekan minyak, saya tekan minyak, dia akan ke depan lah. Dan kalau saya nak kekalkan semula kelajuan ACC 75 km sejam, saya just lepaskan pedal minyak dan dia akan bergerak pada kelajuan mala 75 km sejam. Okey, highway dah tamat. Jadi saya rasa saya pun dah offkan ACC. Jadi saya rasa video untuk hari ini sampai di sini saja. Nanti kita buat video lain pula. Boleh request nak pemandangan yang macam mana pula. Mana tahu kot saya boleh orang tahu fulfill ataupun penuhi permintaan anda yang tengok video ni. Terima kasih kerana menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe channel ni, like video ni dan share video ni. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye bye.